Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat buat tuan-puan yang mulia. Hari ini hari Jumaat 15 Mei tahun 2026. InsyaAllah hari ini ada sesi seterusnya untuk di IHT Rehab. InsyaAllah untuk pagi ini akan berlangsung 3 sesi, iaitu COT, PT dan lokom mat. InsyaAllah ini lagi kalau lokom naik apa ni, mesin kaki, mesin jalan. So ni step untuk berlari dan buat step untuk untuk melompat. Kita semalam masuk dalam hydro, ada buat juga, cuba lompat dalam kolam sendiri lah. InsyaAllah kita terus next, kita step seterusnya insyaAllah. Saya buat tugas begini, Cikgu Melati. Melati dia dah ada maupun dia semua ni baik-baik lah. Tengok oksigen. Satu, dua, empat, tujuh, dua. 12472. Alright, 144 tinggi. Okay, terima kasih. Kita terus ke session OT. Ini bersama Cikgu Sakina. Mau dah ramai yang lain. Ada dua kertas habis. Alright. Ini dua lepas eh. Dan kiri lepas. Tak payah belum lagi eh. Bila masuk hati, masuk hati. Okay, relax. Bila lagi. Bila masuk hati, relax. Last 6. 6 hati, relax. Boleh. Oh ya, naik dah dari aku. Yang besar dapat 2. Lepas 6.1 hari naik. Yang kiri? Oh, ya. Dia baik lagi yang full tu. Awal datang dah test dulu kan. Lepas tu yang kemudian tu, lepas buat kerja lain